Tentukan jenis punca bagi persamaan kuadratik berikut. A ialah 1, B ialah negatif 8, C ialah 16. So, B square tolak 4AC itu ialah negatif 8 square tolak 4, 1, 16. 64 tolak 64 dia adalah sama dengan kosong. So, 2 real and equal root. Dua punca nyata dan sama. Nyata dan sama. Okay. So, B, X square tolak 4X tambah 4 tolak 3 sama kosong. X square tolak 4X tambah 1 sama kosong. A ialah 1, B ialah negatif 4, C ialah 1. B square tolak 4AC itu ialah negatif 4 square tolak 4, 1, 1. So, dia adalah sama dengan 16 tolak 4, 12 lebih besar daripada kosong. So, 2 real and distinct root. Dua punca nyata dan berbeza. Dua punca nyata yang sama. Yang sama. Dan berbeza. Okay. Dan berbeza. Okay. So, next. A ialah 2, B ialah 1, C ialah 4. So, B square tolak 4AC itu ialah 1 square tolak 4, 2, 4. 1 tolak 3, 2. Negatif 3, 1. Kecil daripada kosong. So, no real root. Okay. Tiada punca nyata. Okay. Settle.